Jangan turun. Jangan turun. Jangan turun. Jangan turun. Ni bagi arahan untuk runtuh. Go ahead, dia cakap. Ya. Belum ada keputusan mahkamah. Kau tengok. Ni. Sekarang ni saya baru sampai. Yang ni kes yang sudah saya pernah post sebelum ni. Ni ada ramai lah. Daripada ni kawasan. Pergi tengok dulu kawasan ni, pergi perumahan. Ni Tuaran, pergi keke. So ni kawasan, ni Jentolak. Yang ni tu Jentolak. Ni orang yang terlibat. So ni Jentolak dengan I'm Viral. So tu so ni rumah lah. Hey, saya bukti oh. Sorry, I have to do live. I have no choice. So I have to do live. Go? Hey, there is no keputusan mahkamah. Why should shoot? Tiada adalah, belum ada keputusan mahkamah. Kenapa perlu more hancur oh? No, jangan turun. Jangan turun. Jangan turun. Jangan turun. Ini kes belum ada keputusan mahkamah, tapi dorang mau runtuh, mau hancur ni tanah. Ini rumah, belum ada keputusan mahkamah. This one. Hello. You the one yang dia bagi arahan ini. Ni bagi arahan untuk runtuh. Go ahead, dia cakap. Ya. Belum ada keputusan mahkamah. Hey. What do you? Tolong share ya guys, tolong share. Ni perempuan dia suruh runtuh. Dia suruh runtuh, belum ada keputusan mahkamah, dia suruh runtuh. Ada polis juga guys, tapi dorang hanya ikut arahan. Tapi sepatutnya dorang tidak boleh runtuh, tiada arahan mahkamah. Belum ada arahan mahkamah. Kes masih dalam rayuan. Sebenarnya ni kes dia berlaku. Kami penduduk asal di sini. Tiba-tiba Cina ni dapat grant entah dari mana. Dia minta kami keluar daripada tempat ni. Sekarang ni dia paksa lah. Itu daripada mahkamah. Dia guna sekarang polis, dia kasih mati current supaya dia push untuk keluar. Sepatutnya ada arahan mahkamah, ada keputusan mahkamah baru boleh keluar. Boleh tanyalah, semua tahu tempat ni siapa duduk dulu. Jangan turun. Depa ikut tunjuk. Dia tahu buat tugas dia. Panggil saja. Bos, kau panggil kau punya ketua pun tak takut juga tuh. Berapa puluh tahun sudah sini duduk. Kau tiba-tiba ada keluar geran, kau tidak sakit hati ya? Saya sudah kasih tahu abang saya jumpa Haji Ji, tapi dia tahan. Saya sudah bawa pergi kes Haji Ji, tapi dia tidak mau jumpa Haji Ji. Dia tahan dulu, dia bilang. Ini dia perempuan bodoh.
Mahkamah mana? Kalau kau faham, kenapa kau cakap? Bagus kau zip mulut saja. Kalau kau faham. Bos, kami bukan bodoh, ba. Bukan sikit tanah kami, ba. Tapi ini mana boleh kau buat begini, oh. Ya, hari tu yang saya viral, saya post pergi di Facebook tu, sebenarnya kami mau bawa kes pergi pihak menteri sudah, tapi abang saya bilang dia stay dulu, tahan dulu. Sekarang ni macam kami kena aniaya lah. 10 tahun sudah bah tinggal sini. Kau tengok saja, karen, air semua nama kami, pampasan jalan semua nama kami. Belum ada lagi ada grant waktu tu. Tiba-tiba muncul ni Cina, entah dari mana dia dapat grant. Kamu fikirlah, kalau tuaran ni jabatan tanah bukan sikit isu dia. Jabatan tanah, banyak sudah isu tanah pusaka yang nama lain masuk. Inilah isu kami di tuaran. Banyak kes penindasan tanah yang lama sudah orang apply, tapi masuk nama grant orang lain. Ni mahkamah punya. Ini perempuan yang satu-satunya yang buat arahan, suruh ni kontraktor ini jentolak tarik ni rumah. Dia cakap saya sudah buat live, jadi dia bilang boleh, sudah tolak. Dia cakap arahan mana dia guna. Kita orang kampung bukan tidak tahu undang-undang. Mana keputusan mahkamah belum lagi menyatakan Cina tu menang. Tapi dia mau tolak sudah ni rumah. Cuma dia cakap rayuan ditolak, rayuan kami ditolak. Tunggu 2 minggu. Kenapa perlu dia mau tolak? Kalau tunggu rayuan kenapa perlu mau tolak? Ini yang sudah ke-4 kali kalau saya tidak silap orang datang untuk ugut, untuk kasih runtuh ini rumah. Kamu bayangkan guys, ni tanah, mana ada orang berebut. Mana ada Cina tu mati-mati mau rebut. Luas dia luas jugalah. I'm not sure berapa dia punya keluasan, tapi dia siring jalan highway besar. Highway Sulaman. Nilai tanah boleh sampai juta-juta guys. Mana ada orang sakit hati. Sebenarnya rumah ni rumah nenek saya. Sudah dibina dari tahun 70-an. 76 kalau saya tidak silap. 70-an. Sebelum jalan ni dilebarkan, rumah ni sudah ada. Tanaman ada ni, tapi sebab Cina ni lah punya pasal, dia pergi radu semua ni kasih rata. Tu dia. Cina ni kasih radu semua. Dia klaim dia punya sebab dia ada grant. Tapi waktu kami masuk dulu guys, belum ada grant, belum ada pemohon pertama. Kami adalah pemohon pertama tahun 76. So bila kami sambung karen, nama bapak saya. Sambung air, nama bapak saya. Pampasan jalan raya tu, pampasan nama bapak saya. Kamu bayangkan, kalau dia berhak atas tanah ni, kenapa kerajaan tidak bayar dengan dia? Kenapa kerajaan tidak bayar pampasan tu atas nama Cina tersebut? Ataupun pemegang grant sebelum ini. Kenapa dibayar dengan kami? Sebab kami penduduk pertama. Kita akan coba fight kali ini. Lepas tu bila adalah nama sebelum ni keluar, I don't know, macam perempuan lah. Lepas tu dia tidak berjaya klaim ni tanah, masuk nama Cina ni, dia jual dengan Cina tu. So bila kena tanya siapa yang meluluskan grant tersebut keluar, Jabatan Tanah tidak mau bagi kerjasama. Tidak mau bagi kerjasama. Jabatan Tanah Tuaran tidak mau bagi kerjasama. Dia cakap memang layak Cina tu dapat. Macam mana dia layak dapat sedangkan kami yang duduk dulu di sini. Kan banyak dulu tanaman di sini kan, Miza, yang sorong semua ni Cina tu. Yang ambil grant, yang masuk nama grant tu. Tinggal satu-satunya rumah ni kami pertahankan. Rumah ni rumah nenek saya yang dulu. Tahun 70-an lagi kami buat rumah ni untuk nenek saya tinggal di sini. Tanah ni bapak saya yang apply atas nama dia. Ada sebelah pun ada. Saya punya uncle lah di sebelah tu. Sama juga kes macam tu. Dorang kasih rata di sini, dorang ugut untuk ambil. Inilah. So kita tengok macam mana mainan dia. Sekarang ni perempuan dia kasih jalan otak dia, mau runtuh depan belakang.
Saya pasti akan. Jangan lari. Ya pakai 10 orang polis pun ada guna. Sebab arahan mahkamah belum keluar. Arahan mahkamah yang kami kala tidak ada lagi. Masih dalam kes. Belum ada keputusan mahkamah. Cukup sudah guys, ni tanaman semua dorang sudah kasih rata semua. Tinggal rumah ni kami pertahankan lagi. Tahun 76 lagi pendudukan kami. Macam mana dia boleh dapat grant? Kamu fikirlah guys, bukan satu kes di Jabatan Tanah Tuaran, bukan satu. Saya sudah cakap sama abang saya, bawa pergi jumpa Haji Ji. Saya sudah arrange tapi dia tidak mau jumpa. Kau fikirlah, kamu tengok. Kamu boleh tengok, nanti saya share. Tahun berapa dia punya grant? Tahun berapa pendudukan kami di sini? Kalau betul dia berhak, kenapa pampasan semua tu nama kami? Fikirlah, kenapa pampasan jalan tu semua tanah beliau? Macam mana? Macam mana? Mau buat tangkapan? Ada arahan mahkamah kah untuk kasih keluar? Nah, ini dia orang mahkamah dia lah sama polis. Sekarang orang mau buat arahan untuk tangkapan dia bilang. Tangkapan tak tahu dari segi mana. Sedangkan arahan mahkamah belum ada keputusan mahkamah lagi. Money is king, guys. Okay, never mind, kita try, kita buat live. Saya pastikan benda ni sampai pergi. Saya akan pastikan benda ni sampai pergi CM. Saya sudah cakap hari itu jumpa, tapi dorang masih tahan lagi. Tidak. Ni kali saya tidak mau sudah. Saya bukan satu kes di Jabatan Tanah ni, bukan satu kes Jabatan Tanah Tuarana, banyak kes sudah begini. Kau apply tanah pusaka tiba-tiba ada nama orang lain. Berarti coba dia touch mana yang dia boleh touch saja. Oh, itu tidak kait sama tanah, oh. Dia tidak kait sama tanah. Dia tidak kait sama tanah. Barang rosak tidak kait sama tanah. Rumah kamu runtuh, rumah tunggu keputusan mahkamah. Barang tidak kait sama tanah. Barang tidak kait sama tanah. Kau kena tahu undang-undang. Ni ya. Kau tengok Nih. Mahkamah bilang boleh, dia bilang boleh. Ni barang dia kasih rosak, dia cakap mahkamah, dia bilang mahkamah yang suruh kasih rosak kah? Saya mau tengok itu surat nanti mahkamah suruh rosak. Dia bilang mahkamah yang suruh kasih rosak ini barang. Mahkamah, ni yang cakap. Dia bilang mahkamah suruh, dia cakap. Ni nah. Ni saksi dia lah. Ni saksi ya? Kami anak jepit sana. Nih. Ni mahkamah, dia runding sama ni polis tak? Dia cakap. Tolong share guys, tolong share. Kau tahu lama, tapi keputusan mahkamah belum ada, oh. Kenapa mau runtuh? Sudahlah, kami minta 2 minggu sudah minta. Banyak sudah barang kamu kasih rusak, apa lagi? Suruh si Popol di sana di dapur. Dia mau attack di dapur lagi. Lin, Popol sana di atas. Ayo kau jaga, Ada budak dalam, oh, saya kasih tahu kau. I'm not scared, though, I tell you. dia mau record saya. Sama-sama kita record. Hai lah, sebab ada duit kan. Tuh. Saya pikir saya takut nih. Ini mau record video, mau record muka.
Saya akan pastikan benda ni sampai sama si M. Saya akan minta buat rayuan sama si M ni kali. Macam mana kena buat di Lampung. Di Beaufort tu guys, dorang betul-betul salah. Sebab, bukan salah apalah. Sebab tanah tu memang ada grant waktu dorang bina rumah. Tapi beza dia sama kami, tiada orang dalam grant. Tiada grant tanah ni waktu kami duduk. Itu beza di Beaufort sama di tempat kami. Nah, sekarang ni dia mati-matian mau kasih runtuh rumah ni. Sebenarnya dia kena tunggu keputusan mahkamah. Keputusan mahkamah, kalau kami kalah, baru dorang boleh kasih runtuh rumah ni. Cukup sudah dorang kasih tolak semua tanaman kami di sini. Kalau orang Tuaran yang tahu bapak saya, tahu nenek saya, dorang tahu tempat ni siapa duduk dulu. Kalau dia berani, dia kasih runtuh lah. Kau fikirlah, dia angkat sudah semua polis ni ya. Kalau boleh ada berapa orang sudah polis di Tuaran ni. Rumah ni guys, saya ulang lagi ya. Rumah ni kami duduk tahun 76 lagi. Nenek saya bapak saya apply tanah ni dari tahun 76 lagi. Nenek saya yang tinggal di rumah ni dengan tanaman dia, ada beberapa tanaman dia di sini. Semua orang kampung tahu. Tahun 76 kami orang pertama yang apply grant tanah ni. Tiba-tiba guys, Cina klaim dia punya tempat ada grant. Bukan kami tidak usul, kami sudah usul banyak kali tanah ni di Jabatan Tanah. Kenapa belum keluar grant lagi? Dari tahun 76 guys, 76 lagi kami apply duduk tempat ni. Di mana ni? Layak-layak, kampung layak-layak Tuaran, Jalan Sulaman, Jalan Pantai Dalit. Sebelum, kalau kamu dari KK, sebelum Futsal Arena. Ni ramai sudah. Sebelum Futsal Arena. 76 guys kami duduk. Lepas tu tiba-tiba keluar grant Cina. Grant Cina keluar, dia claim tempat dia. Kamu fikirlah guys, pampasan jalan ni dulu bapak saya dapat. Pampasan jalan raya ni waktu kena buat ni bapak saya dapat. Current ni kami sambung nama bapak saya, air nama bapak saya. Di mana bukti tu Cina dia punya pendudukan? Tiada. Dia cuma ada, dia ada grant. Tu kita mau rujuk sama Jabatan Tanah, macam mana boleh keluar dia punya grant. Kami dinasihatkan juga untuk report di SPRM, tapi SPRM pun tidak dapat buat apa-apa. Dia dapat buat apa-apa dia bilang. So kami pun sudah banyak sudah duit, abang saya pun banyak sudah guna duit untuk naik turun mahkamah. Sekarang ni belum ada keputusan. Sekarang ni guys, mahkamah belum buat keputusan. Belum ada jatuh lagi keputusan siapa yang dapat ni tanah. Tapi dorang sudah datang bawa polis, bawa mahkamah punya orang, bawa jentolak untuk tolak rumah ni. Dia guna polis sudah. Dia sekarang polis ni konon mau keluar grant, waran tangkap dia bilang. Untuk abang saya lah sebab menahan. Tapi di mana ada kes mahkamah? Belum, bukan dia ada kes mahkamah, dia ada keputusan mahkamah. Ni polis. Ini yang tadi berunding sama yang ini nih, yang baju ini pengkuasa nih yang berunding sama mahkamah tadi. Mahkamah punya orang, I don't know lah dari mana mahkamah atau mana sudah dorong. Lari sudah tidak tahan panas. Sekarang nih abang saya berkeras lah, dia tidak mau keluar dari rumah ini sampai keputusan mahkamah settle. Saya paham, ni jentolak ni cuma ambil tanggung jawab saja. Sekarang ni dia panggil satu lagi jentolak. Saya dengar tu perempuan bilang tadi, perempuan Cina tu peguam. I guess dia peguam lah. Dengan yang perempuan pakai tudung tadi tu, dia orang mahkamah. I guess diorang ambil satu lagi jentolak untuk belah dua. Depan satu, belakang satu, untuk diorang paksa kasih runtuh. Panas sudah guys, hitam lah saya ni. Ni kesian juga ni Cina ni guys. Dia mati-matian juga. Dia hanya menjalankan tugas. Sekarang ni guys, diorang mau buat report sudah. Diorang mau buat report. Diorang mau tangkap. Kalau halang, diorang mau tangkap. Luas tanah ni dia ada dengan sebelah ni uncle saya punya.
Ni tepi jalan, ni highway. Highway Sulaman. Kalau kamu tahu, ni di Rasaria, pergi Rasaria, ini pergi Tuaran. So, ni Taman Mega sebelah ni. Inilah tanah tu. Tanah ni guys, nilai dia boleh mencecah juta. Tepi jalan. Kalau Tuaran ni tahu sudah orang jabatan tanah. Tahu sudah, banyak sudah yang kes begini. Sebenarnya ada sudah arahan penarikan grant Cina tu. Maksud dia jabatan tanah sudah kasih cancel dia punya grant, tapi surat tu tak keluar guys. I don't know di mana dia punya silap. Sering jalan nih guys. Rumah ni dia jadi begini sebab kami cuba pertahankan yang tahun 76 punya pendudukan. Kami punya pendudukan sini. Bapak saya apply tanah ni tahun 76. Rumah ni lama sudah rumah ni. Tahun 76 lagi. Tanah sebelah ni uncle saya punya. Maksud dia kami cakap tu, saya cakap tu uncle saya punya, kami punya ni berdasarkan permohonan yang pertama. Permohonan yang pertama tahun 76. Kalau saya tak silap lah. Tapi memang tahun 70-an. So segala pampasan jalan, ni jalan ni kan, dulu dia kecil, bila kena buat jalan pampasan dia semua kami kena bayar. Receipt semua kami masih simpan. LA yang pertama, loan application yang pertama pun kami masih simpan. Okay. Dan sekarang ni current pun nama bapak saya, air pun nama bapak saya. Dan setelah bertahun-tahun lamanya, tiba-tiba keluar grant nama orang lain. Nama orang lain keluar grant. So kami sudah fight pergi mahkamah. Kami sudah bawa pergi mahkamah. Kes ni masih dalam kes perbicaraan. Dia sudah tolak tarik sudah. So keputusan mahkamah pun belum keluar. Cuma ada arahan untuk pengosongan tempat ni berdasarkan dia punya statement yang pertama dulu, yang kononnya dia buat di mahkamah, yang kononnya tanah ni milik dia sebab dia ada grant. Tapi masalah dia, kami buat bantahan. Bila kami buat bantahan, begitulah mahkamah tolak tarik. Macam tu. Tolak tarik last. Ini yang I don't know yang keberapa kali sudah mahkamah datang, dia nak runtuh. Tapi masalah dia, keputusan mahkamah belum ada. Kami kalah belum ada. Maksud dia menang dan kami kalah tu belum ada. Hanya keputusan, hanya arahan mahkamah untuk mengosongkan tempat ni berdasarkan dia punya yang pertama dulu, yang kononnya milik dia, sebelum kami buka kes mahkamah ni dulu. Sekarang ni yang saya kena bagi tahu tadi, polis sudah mau buat report, siapa halang perobohan ni akan kena tangkap. Dia main ugut begitulah sudah. Mau kena tangkap lah siapa yang halang. Ya, layak-layak. Simpang masuk jalan perumahan layak-layak. Sekarang ni polis tu saya dengar tadi, dia cakap dia suggest sama tu mahkamah, dia mau buat report untuk halang. Tadi tu polis bilang dia mau dorang buat report sudah. Siapa halang tu di dalam kena tangkap. Ni rumah ni lama sudah, tahun 76 lagi guys. Tahun 76 lagi. Kami sangat banyak bukti pendudukan kami di sini. Banyak bukti kami, segala surat, receipt, air, current, pampasan jalan ni, lepas tu penduduk sekitar semua kenal kami di sini. Sampai guys, kami duduk tanah ni, sampailah dorang masuk, dorang kasih radu ni, semua tanaman ni dorang kasih hancur. Dorang kalau boleh dorang mau hapuskan bukti, tapi kami ada simpan juga gambar dari tahun 76 sampailah tahun-tahun seterusnya, memang kami simpan gambar dia, bukti kami di sinilah. So dorang sudah hancurkan tanaman ni semua untuk bukti. Jadi rumah ni tinggal satu-satunya sebagai bukti kami masih di sini, masih bukti kami penduduk asal. Dorang mau hancurkan. Dia mau hancurkan sebelum keputusan mahkamah keluar. Sekarang ni yang arahan dorang untuk runtuh ni bukan mahkamah, peguam. Tapi perempuan tu tadi
I don't know dari mana dia dapat idea. Dia cakap arahan mahkamah. Sampai ekon apa semua dia kasih hancur. Ikut betul kalau kau mau runtuh, kau hanya beli runtuh rumah. Bukan satu-satu sikit-sikit yang apa barang-barang tu. Dia macam buat ancaman lah sama kami. Sekarang ni karen dia tutup. Dia kasih putus karen supaya dia macam beri tekanan pada kami untuk keluar daripada sini. So sekarang ni polis. Itu jentolak sudah keluar. Tadi jentolak yang mau kasih runtuh rumah ni dia sudah keluar. Nanti saya share gambar-gambar dia, nanti saya share di Facebook saya. Kamu tolong share. Masalah utama guys, masalah besar kami di Tuaran ni. Banyak kes-kes begitu yang tanah kau apply bertahun-tahun kau apply. Plus orang lain yang keluar grant. Lepas tu yang menyakitkan hati tu guys, bukan kita tempatan. Bukan kita yang tempatan. Kita ni tempatan dipijak-pijak sudah. Dipijak-pijak sudah oleh dorang. Dorang datang-datang klaim dorang punya tanah. Datang-datang klaim dorang punya tanah. Tanah tepi jalan kan guys, kamu tahu kan berapa nilai dia.